Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, bertemu kembali kita di channel My Iza Adventure. Okay, hari ni kami akan bercuti di Kampung Baru Setiawan, Perak. Okay, perjalanan mengambil masa lebih kurang sejam lebih lah. Okay, kepada yang mana baru jumpa channel ni, boleh minta tolong subscribe lah. Okay, untuk update-update yang akan datang. Okay, itu saja. Stay tune guys. Setiawan. Okey, jom. Okey. Di Kampung Setiawan. Pada umpan. Kita pergi satu lagi. Kampung Setiawan guys. Okay guys, kita sampai dekat kedai umpan. Cari umpan dulu guys. Okay, don't wait the price. Cari umpan kat sini guys. 镭射来的好像是没有伤口的嘞。啊，对咯对咯，没有伤口的嘞。啊，现在没有伤口的。哦，我爸爸进去2-3个小时罢了，出来就人也是这样子走出来。我爸爸他开始还没有进去的时候，出来的时候。他来客房。Berapa? Apa ni? Berapa guys? Mati. Berapa? Tiga RM5, kaki RM2. Sama ni. Stop. Udang mati je lah. Nak beli udang hidup, tak ada oksigen. Jom. Try to
bukan sama. Healing cara kami tak perlu drama. Buka bentang, kopi pancu, suasana chill, angin pun sejuk, tangkap kenangan, simpan gambar, semua tercatat di My Ease Adventure. Okay, sana muara. Okay guys, pergi check-in dulu. Cari apa lagi tadi kena rekod. Apa lagi lah. Pergi check-in dulu dekat counter reception. Ambil kunci. Okay guys, kita dah sampai. Jom kita check bilik dulu. Macam mana keadaan dia, jom. Let's go. Ni chalet yang kami booking lah hari tu. Tapi nak kena booking awal tau, sebab selalu penuh. Memang tempat ni memang penuh lah. Tempat memang pot mancing memang kau lah kat sini. Memang kat Siakap sesuai. Siakap Rapu, tengok air dia. Hari ni tarikh bulan mengambang, air pasang. Jom Zara. Cek bilik dulu. Kunci dia dah ready kat sini. Masa mula-mula datang tu kena check in dekat counter reception ni tadi. Dan kunci memang ada sedia kat sini lah. Boleh terus masuk. Assalamualaikum. Okay. Ni bilik dia. Mula-mula masuk bukan nampak toilet dulu lah. Ni toilet. Toilet tak ada shower. Tak ada shower. Tapi ada jebol lah, boleh mandi. Toilet. Keadaan ada peti ais. InsyaAllah ada peti ais punya. TV. Ni bilik. Satu katil queen, satu katil single. Luas bilik dia. Ada aircon. Pemandangan kat luar, boleh tengok laut. Okey. Bila keluar, masuk belakang pula. Buka pintu belakang. Mungkin ini ada peringatan mesra lah. Dilarang mengalihkan perabot dan membuang sampah. Okey. Okey, bila buka pintu ni akan nampak. Okey. Ini boleh mancing.
Chalet ni dia tak sediakan dapur, kena bawa dapur sendiri. Boleh masak kat sini lah. Tengok sana pun dah ada orang mancing. Okay. Kat sana kelong banyak. Okay, itu saja. Please. Guys, kita makan dulu. Tadi berhenti dekat Seri Iskandar, beli Mary Brown je lah. Makan. Ni makan tengah hari. Walaupun sekarang dah pukul 4. Okay guys, datang sini memang tak sah lah kalau tak memancing. Ni memang tempat khas untuk memancing. Air muara daripada laut dekat Manjung. Okay guys, hari dah malam. Okay. Mancing dah siap set up. Kita tunggu je lah ikan. Ada 2 perk. Okay. Okay, sementara tu kita masak dulu, bakar-bakar. Dapur ni kami bawa sendiri. Kat sini tak sediakan dapur. Okey. Bakar-bakar dulu. Ini dia masak malam ni. Anak ikan ni tak apa ni. Panasnya dia. Mama. Tunjuk Mama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ni suasana waktu pagi dekat Kampung Baru. Amir Fishing Chalet. Okay, pagi ni kita sambung lagi mancing. Semalam dapat ikan kecil-kecil je. Kita cuba lagi pagi ni. Okay. Banyak burung gagak. Okay guys, masak nugget lah pagi ni. Okay. Nasib baik tak kompau. Dapat juga lah ikan. Jam pukul 10 pagi. Air dah start surut.
pukul 4 pagi air pasang. Sampai pukul berapa? Pukul 6. Tengok dalam pukul 11 air dah makin surut. Okey, selesai sudah penginapan 2 hari 1 malam kami di Amir Fishing Chalet di Setiawan, Perak. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe untuk dapatkan update-update yang akan datang. Terima kasih. Ada sungai hati pun lega. Okey, dalam perjalanan pulang kita singgah makan cendol dulu. Kata cendol kat sini viral. Tak tahu dah betul ke tak, best. Kita try dulu. Jom. Tepi jalan selepas pada Jambatan Tiga Beradik nak mahala ke Manjung daripada Pantai Remis. Cendol pulut special. Yang lain tak lupa tak ada ni. Nama warung ni warung Pak Tam Cendol. Lepas pada Jambatan Tiga Beradik mahala ke Manjung daripada Pantai Remis ataupun daripada Teluk Senangin, boleh makan singgah sejuk-sejuk kan, tekak makan cendol pulut special. Sini ada juga cendol pandan. Okey, jom kita makan dulu. Kuih tiao sup. Ya.